Tahukah anda sebenarnya nilai 1 kilogram telah pun meningkat 300% semenjak 5 tahun yang lalu. Tuan-puan, kalau anda nak tahu tentang apa, anda boleh save dan share video ini untuk rujukan anda pada masa depan. Tuan-puan, ketika mana saya bermula pada tahun 2019, harga untuk 1 kilogram gold bar jenama public gold ini, tuan-puan, sekitar RM180,000. Namun, pada hari tuan-puan, 1 kilogram emas yang sama jenama public gold sudah pun mencecah ke paras 520, hampir lebih daripada setengah juta ringgit. Bermaksud apa tuan-puan? Bermaksud pada hari yang pertama, emas akan naik nilai dalam jangka masa yang panjang. Yang kedua, emas mampu memberikan keuntungan kepada kita. Dan yang ketiga, emas merupakan kalis inflasi. Kenapa tuan-puan? Kerana pada hari ini kita lihat ekonomi dunia bergolak dan sebagainya, tapi emas kekal dan tetap bernilai. Jadi kepada anda di luar sana yang mungkin ada bajet yang besar, yang mungkin ada simpanan dalam akaun bank, jangan dibiarkan lama dalam akaun bank. Jom alihkan dan bekukan dalam simpanan emas pada hari ini. Nak dapatkan item 1 kilogram, boleh terus saja hubungi saya. Saya berada di Kuala Lumpur. Kita boleh berjumpa di Menara Public Gold untuk saya bantu anda sebaiknya.